Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada pagi ini kita amat bertuah kerana warga Ipoh mendapat bantuan hari raya, sempena hari raya pada tahun ini daripada Persatuan India Muslim Negeri Perak ataupun singkatannya PRIM yang dipengerusikan oleh saudara Dr. Arif di belakang saya ini. Pada kali ini penerima adalah seramai 50 orang yang dipilih dan disaring oleh PRIM kerana bukan sahaja pada hari ini mereka sudah memberikan bantuan hari raya. Sebenarnya ini merupakan kali yang ketiga. Saya difahamkan sebelum ini sudah ada 100 dan 200 penerima-penerima terdahulu, dan pada pagi ini alhamdulillah kita menerima sebanyak 50 lagi penerima bantuan hari raya. Kepada PRIM lah saya ucapkan tahniah dan syabas lah kerana mengadakan program yang saya rasakan cukup mulia. Lebih-lebih lagi kita berada di ambang Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tiba tak sampai seminggu daripada hari ini. Hari ini pun dah masuk Ramadan yang ke-22 ya. Saya yakin di antara perkara yang Allah paling suka ialah apabila kita memanfaatkan perkara-perkara yang baik kepada masyarakat setempat. Saya yakin masyarakat yang memerlukan menanti-nantikan sebenarnya bantuan-bantuan sebegini, lebih-lebih lagi apabila menjelangnya Hari Raya Aidilfitri. Bukan semuanya mampu ya. Kita tengok ada di antara mereka ini yang sakit, yang agak kronik, yang tidak berupaya dan sebagainya. Dan untuk itu saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada PRIM kerana mengadakan program sebegini untuk kali yang ketiga pada tahun ini, lebih-lebih lagi. Ya, memang saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada PRIM. PRIM adalah macam brother, adik-beradik dengan tu MECMA itu Persatuan Cina Muslim Ipoh, cawangan Ipoh. So kita banyak bekerjasama di antara untuk aktiviti kemasyarakatan ini dengan bila terutama bila ada hari besar macam ni, Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. So alhamdulillah kita boleh dapat bekerjasama, dan kita masjid ini sedia menyediakan tempat luang ini dan fasiliti yang sedia ada di masjid ini. So alhamdulillah bersama dengan PRIM kita dapat berjalankan banyak aktiviti. Macam aktiviti hari ini kita memang sokong penuh sokong, kita bagi sokongan yang penuh untuk aktiviti yang seperti ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita telah beri 50 keluarga bantuan hari raya. Ini yang kali ketiga. Minggu lepas kita telah beri 100 keluarga untuk hari Sabtu, 100 keluarga hari Ahad. Ahad ini adalah 50 keluarga. Jadi ini yang program yang tahunan. Jadi ini saya rasa mereka semua gembiralah yang tahun ini kita beri untuk bantuan untuk hari raya. Alhamdulillah. Okey. Dalam bakul itu semua barang dapur. Kita ada dalam tepung, gula, susu, semua barang dapur lah. Gula. Lebih kurang dalam 32 item lah. 30 item, anggaran dalam RM180. Satu bakul lah. Satu bakul RM180 anggaran. Ini satu program yang tahunan. Ini bersama dengan ahli-ahli jawatankuasa setiap tahun telah memberi barang dapur. Jadi 32 item itu seorang ambil satu barang. Jadi saya ambil gula, yang sebelah saya ambil tepung, macam itulah kita kira. Jadi masing-masing nak bulan puasa tu nak bagi sedekah untuk betul. Sumbang macam itulah. Itulah kita punya tahunan lah. Saya bulan puasa ni ramai ahli jawatankuasa
dia nak sedekah. Dia nak sedekah bulan puasa. Dia punya bulan puasa tu dia punya ganjaran tu lain. Jadi itulah kita akan pilih yang bulan puasa tu kita nak bagi untuk sedekah lah. Ini semua ahli jawatankuasa telah beri barang dapur lah. Kita ada ahli jawatankuasa 11 orang dengan ketua biro semua dalam lebih kurang dalam 28 orang. So semua 28 orang itu bagi? Bagi. Semua setiap orang ambil satu barang. Ini bukan dari sekarang, dari tahun 2008 sampai sekarang. Jadi kadang ada luar tu Arif, you buat ni bantuan ni boleh saya nak masuk saya nama. So saya bagi tahu lah, tak apalah, you bagi satu bakul lah. So satu bakul lebih kurang dalam RM180. Dia bagi duit, kita beli barang. Ada ramai, ada luar sana dia minta yang nak juga berifak lah. Jadi itulah bulan puasa ni sama-sama lah kita semua dapat pahala lah. Itu je lah. Oh, okey. Yang sumber ni orang ni every year dia tahu kita nak beri bantuan. Jadi ini yang penerima ni 1 bulan awal dia dah cari kita dah. 1 bulan awal dia dah daftar dah. Jadi dari sana lah itu kita ambil dia punya. Lagipun bukan terus ambil je, kita akan tapis lah. Kita cek yang minggu lepas dapat, minggu ni tak dapat. Kita cek macam tu. Jadi every year kita tapi cari, mereka akan cari kita. Kebanyakan asnaf ibu tunggal, saudara baru, kita lebih fokus pada ibu tunggal dengan saudara baru. Itu kita fokus. Saudara barulah orang yang penting untuk kita, untuk membantu mereka.